Cuba bayangkan kalau ada satu cara nak jana pendapatan tambahan, guna sistem yang sangat-sangat mudah untuk ditiru dan mula dengan langkah yang kecil je. Dalam kupasan kali ni, kita akan tengok betul-betul macam mana sistem duplikasi mudah ni berfungsi. Jom kita mulakan. Pernah tak rasa macam ni? Badan dah lah letih, penat kerja. Lepas tu bila cek dompet, lagilah rasa penat. Kalau anda rasa macam tu, percayalah, anda tak sendirian. Ramai sangat orang kat luar sana hadapi benda yang sama. Kita mungkin dah anggap benda-benda ni normal kan? Kerja kuat tapi simpanan tak nampak. Bangun pagi je dah rasa letih, susah nak fokus, stres memanjang. Sebenarnya, itu semua tanda-tanda yang jelas ada sesuatu yang tak seimbang antara kesihatan dengan kewangan kita. Dan ini bukan masanya untuk kita buat tak tahu je. Okey, jadi persoalannya, wujud ke satu penyelesaian yang boleh jaga kesihatan kita dan pada masa yang sama boleh tambah duit poket kita? Jawapannya ada. Jom kita bedah siasat satu platform yang direka khas untuk selesaikan kedua-dua masalah ni sekaligus. Platform ni namanya LifeNutrix. Apa yang buat dia special? Pertama, ia syarikat yang sah dan berlesen di bawah Akta Jualan Langsung atau AJL. Keduanya, ia gabungkan produk kesihatan betul-betul premium dengan sistem ganjaran yang telus. Falsafah dia simple je, kita mulakan dengan jaga kesihatan diri kita sendiri dulu. Baiklah, semua orang yang sertai sistem ni akan bermula dari tempat yang sama, iaitu dengan package silver. Ia diperkenalkan sebagai satu pilihan permulaan yang boleh kata berisiko rendah untuk sesiapa yang nak cuba. So, dengan RM329 ni, apa yang anda dapat sebenarnya? Anda akan terima 2 kotak produk Nutrika, tapi yang lebih penting, akaun anda dalam sistem ganjaran ni akan diaktifkan. Inilah gabungan produk fizikal dengan platform untuk buat duit. Okey, sekarang jom kita masuk bab yang paling kritikal. Enjin yang gerakkan semua benda ni. Kuncinya satu perkataan je, duplikasi. Konsep inilah yang jadi nadi kepada keseluruhan pertumbuhan rangkaian ni. Apa benda duplikasi ni sebenarnya? Ia bukan pasal cari orang seramai yang mungkin. Tak, konsep dia simple je. Anda bantu 2 orang untuk bermula. Lepas tu 2 orang tu masing-masing bantu 2 orang lagi. Proses ni ulang dan terus berulang. Jadi rangkaian tu berkembang secara semula jadi. Nak lagi senang faham? Konsep duplikasi ni dipecahkan kepada 3 langkah mudah. Pertama, guna. Anda guna produk untuk diri sendiri. Kedua, kongsi. Anda kongsi kebaikan produk tu dengan 2 orang kawan je. Dan ketiga, bantu. Anda bantu 2 kawan tadi tu buat benda yang sama. Kitaran inilah yang direka untuk pacu segalanya. Keseluruhan perjalanan ini dah disusun cantik-cantik dalam tempoh 12 minggu. Ia ada 3 fasa utama. Mula-mula, fasa belajar untuk bina tapak. Lepas tu, fasa momentum. Masa ni, hasil kerja kumpulan dah mula nampak. Dan akhir sekali, fasa pertumbuhan, di mana sistem ni dikatakan akan capai potensi penuh. Jom kita tengok fasa yang pertama, minggu 1 hingga 4. Inilah masanya untuk bina asas yang kukuh. Dan sistem ini memang direka untuk bagi ganjaran awal supaya anda rasa bersemangat nak teruskan. Ganjaran paling awal yang anda boleh dapat